Macam mana nak turunkan asid urik terutamanya orang yang dah berusia lah lebih pada 55 tahun dan ke atas, lelaki dan perempuan, macam mana nak turunkan asid urik. Jadi saya akan share dalam video ni apa yang anda boleh makan yang mana semula jadi kan, memang lulus KKM halal, boleh bantu secara semula jadi. Baik, kalau belum lagi subscribe ataupun follow, boleh klik dan juga komen saya dah follow. Baik, bila kita berumur lebih berusia lah 55 tahun ke atas. Kalau perempuan dia dah masuk fasa menopause, pre-menopause ataupun dah masuk masa menopause lah. So bila menopause ada isu biasanya asid urik akan naik. Asid urik akan naik, jadi ada yang sampai kena gout, ada yang sampai tak kena gout, tapi sakit-sakit lah, tubuh tu selalu sakit-sakit, sendi tulang selalu sakit-sakit. Dan orang lelaki pun samalah, kalau asid urik ni dia lebih awal kan, 30-40an pun banyak dah asid urik dah lebih, faktor pemakanan, keturunan, okey, dan penuaan lah. Jadi apa yang saya nak share, macam mana kita nak atasi, nak turunkan. Yang pertama ialah kita amalkan fiber. Fiber ni dibantu boleh turunkan asid urik dengan cara daripada pemakanan kita tu, dia bantu untuk buang dulu siap-siap daripada sistem perkumuhan kita. Jadi untuk fiber tu saya suka gabungkan dengan fungsi bantu untuk turunkan asid urik menggunakan alfalfa. Alfalfa ni dia sifat dia maalkali, dia ada banyaklah vitamin galian dalam dia yang bagus. Dia bantu untuk kalau kita dah ada gout kan, dah ada kristal tu, dia bantu untuk pecahkan benda tu, dan dibantu untuk detox kalau kita makan apa-apa benda yang menjadi trigger menyebabkan jadi gout tu, dibantu untuk detox lah. Yang kedua, saya sangat cadangkan omega 3 lah. Omega 3 ni terutamanya kita yang dah rasa simptom sakit badan, kalau gout lagilah memang kronik lah kan, bengkak tu, sakit tu. Jadi sama ada sakit badan, sakit sendi ataupun gout, bila kita ambil omega 3 dia akan berfungsi sebagai anti radang, shield ataupun perisai lah supaya kita punya sel ni tak senang radang, dan dia akan bantu untuk kita punya sendi-sendi tu lebih fleksibel, mudah kita nak bergerak. Okey, yang ketiga, saya cadangkan amalkan juga B-complex. Okay, B-complex ni dia kerja dia adalah untuk ibarat dia akan bakar kita punya asid urik yang berlebihan. Bantu untuk bakar asid urik yang berlebihan. Selain daripada itu, lancarkan darah kan, supaya zat-zat yang kita bakar tu sampai dekat kawasan tu lah. Okay, kemudian last sekali ialah polyphenol blend. Okay, polyphenol blend ni saya selalu cerita dalam video saya lah. Okay, polyphenol blend ni dibantu untuk kurangkan penukaran purin yang kita makan tu kepada asid urik. Dia akan bantu untuk betulkan balik sistem sel kita. Bila sel kita dah terdedah dengan pencemaran, stres, sakit, keturunan, maka kita punya struktur DNA dalam sel kita tu dia rosak tau. Dia rosak, pernah dengar kan? DNA yang berpintal-pintal kan? Dia punya kat tengah tu patah. Jadi patah, bila dah makin berusia, lambat nak baiki dan lambat juga nak buat sel baru. Jadi lambatlah recover. Jadi bila kita ambil polyphenol blend, dia bantu untuk betulkan sistem sel, betulkan sistem tubuh. Contohnya tak sepatutnya asid urik tu tinggi. Betul tak? Bila sel tu sihat, dia akan bantu untuk uruskan. Contohnya orang yang lebih berat badan, dia akan bantu turunkan. Itu maksudnya sel betul lah tu. Sel dia sihat. Jadi macam mana nak dapatkan produk ni, nak pilih yang sesuai, bajet yang sesuai, teknik pengambilan yang berkesan itu paling penting lah. Boleh dapatkan daripada saya dekat link bio ataupun dekat description. Tengok kat bawah ada nombor phone. Okey, bukan iklan-iklan yang keluar ataupun iklan-iklan yang keluar kat bawah kan. Ini bukan produk daripada saya lah. Kena contact saya melalui link yang saya sediakan. Okay, itu saja.